Rugi simpan emas, tak ada dividen. Baik lagi aku simpan duit dekat ASB atau tabung haji. Aku dapat dividen. Nanti dulu, memang tak ada dividen. Kalau anda jumpa emas yang ada dividen, anda kena lari jauh-jauh. Sebab itu red flag. Itu adalah ciri-ciri pelaburan yang cepat lingkup. Emas memang tidak ada dividen. Tapi tahukah anda, walaupun emas tidak ada dividen, tetapi keuntungan emas jauh mengatasi dividen yang ditawarkan oleh ASB ataupun tabung haji. Dividen ASB atau tabung haji adalah sekitar 5% setiap tahun. Manakala keuntungan emas adalah sebanyak 10% setiap tahun. Memang rugilah simpan emas. Tak ada dividen. Tapi ada untung. Apa yang perlu kita tahu, walaupun emas ini ada keuntungan purata 10% setiap tahun, tapi ada ketikanya emas juga ada turun harga. Penurunan harga emas adalah dalam tempoh jangka masa pendek. Untuk tempoh jangka masa panjang, telah terbukti harga sentiasa meningkat. Apa nak risau simpan emas sedangkan terbukti harga emas sentiasa meningkat? Yang kita kena risau bila kita tak ada langsung aset emas. Jangan lupa, emas ini adalah future value security. Duit tunai tidak ada future value security. Ingat tu, mula simpan emas dan adakan future value security untuk masa depan anda.